Anak yang saya jaga dari kecil sampai besar sanggup mengkhianati ibu dia sendiri. Boleh kami tahu Reza kena Puan macam mana? Reza sanggup buang keluarga semata-mata sebab duit. Kahwin dengan driver bisnes saya untuk jatuhkan bisnes ibu dia sendiri. Mungkin duit dan kasih sayang yang saya bagi pada dia selama ni tak cukup. Tapi saya tahu semua ni mesti marketing Zamira Lux. Maknanya Encik Reza dibayar mahal untuk kahwin dengan Puan Zara? Puan, so masuk Puan, Reza kahwin bukan sebab cinta. Saya tahu anak saya bukan macam tu. Mesti ada orang yang brainwash dia ni. Saya pasti. Sebab saya besarkan dia dengan penuh kasih sayang, dengan sempurna. Tapi dia juga berhak untuk pilih jalan hidup dia sendiri, kan?